Pernah tak lepas anda bercakap dengan seseorang, anda terfikir, alamak, patutnya aku cakap macam lain tadi? Ataupun anda memang nak pastikan setiap perbualan tu meninggalkan kesan yang baik? Hari ini kita akan kupas satu kemahiran yang sangat penting, iaitu seni perbualan yang sopan atau kita panggil kesantunan. Jadi, macam mana sebenarnya kita nak bercakap dengan penuh hormat dan baik hati? Macam mana nak pastikan kata-kata kita ni jadi jambatan yang menghubungkan, bukan tembok yang memisahkan? Itulah yang kita akan terukai sama-sama. Okey, untuk perkongsian kali ni, kita akan mula dengan yang paling asas, apa itu kesantunan. Lepas tu, kita akan tengok macam mana nak gunakannya dalam situasi sebenar, bila bersembang dengan kanak-kanak dan juga dengan orang dewasa. Kita juga akan sentuh sikit pasal bahasa tanpa kata. Dan akhir sekali, kita renung-renungkan sekejap. Jom kita mula. Baiklah, jom kita mulakan dengan soalan yang paling asas sekali. Apa benda sebenarnya kesantunan ni? Jom kita fahamkan betul-betul konsep terasnya. Senang cerita, kesantunan ni, dia macam pelincir dalam perbualan. Ia pasal cara kita guna bahasa. Tak kisahlah lisan ke, isyarat badan ke, yang penting tujuannya supaya semuanya berjalan lancar, harmoni, tak ada gaduh-gaduh. Menurut seorang pakar awang sarian, kesantunan ni lebih dari sekadar perkataan tau. Ia adalah cerminan kepribadian kita. Cara kita bercakap tu sebenarnya menunjukkan siapa kita dan betapa kita hormat pada orang lain. Cuba fikir balik. Mendalam kan? Seorang lagi tokoh, Asmah Haji Omar, dia tengok dari sudut emosi pula. Poin utama dia, bahasa yang santun ni, ia jaga hati orang. Ia tak akan buat orang rasa risau, marah atau tersinggung. Simple tapi sangat penting. Sekarang dah faham konsep asas, jom kita tengok macam mana nak aplikasikannya pada golongan yang paling penting dan mudah terkesan, kanak-kanak. Macam mana kita nak tanam sikap santun ni dari kecil lagi? Sebenarnya, ada 4 teknik utama yang memang berkesan bila kita berkomunikasi dengan budak-budak dan semua ni berakar dari prinsip kesantunan. Jom kita tengok satu persatu. Yang pertama, pujukan. Ini bukan pasal suruh-suruh tau. Ini lebih kepada nak sentuh hati diorang. Guna panggilan macam sayang, cakap lembut-lembut. Cara ni sebenarnya macam kita buka kunci hati mereka untuk dengar apa kita nak sampaikan. Lepas tu yang kedua, pengukuhan. Okey, kita dah cakap, tapi mesej tu sampai ke tak? Kat sinilah kita kena cek balik, mungkin boleh tanya soalan mudah atau buat aktiviti sikit, janji kita tahu yang mereka betul-betul faham. Ketiga, motivasi. Yang ni memang power. Jangan pernah pandang remeh kuasa kata-kata semangat Pujian sikit, galakan yang ikhlas, boleh buat semangat mereka berkobar-kobar. Bagi mereka keyakinan untuk terus mencuba. Dan akhir sekali, arahan atau penegasan. Yang ni penting. Santun tak semestinya kita kena lembik kan? Kadang-kadang kita kena tegas, terutama bab keselamatan atau disiplin. Guna perkataan macam jangan dengan nada yang firm tapi tenang, itu pun sebahagian daripada komunikasi yang bertanggungjawab. Okey, settle bab kanak-kanak. Sekarang, macam mana pula dengan orang dewasa? Dengan kawan-kawan kita, dengan orang yang lebih tua? Jom kita tengok. Bila kita berinteraksi dengan orang dewasa, komunikasi kita ada 2 saluran utama. Satu, apa yang keluar dari mulut kita, verbal. Satu lagi, yang kita selalu tak perasan, apa yang badan kita cakap. Bahasa badan atau non-verbal. Dan dua-dua ni sama penting, tak boleh tinggal satu pun. Kalau dari segi verbal, benda-benda simple macam guna gelaran yang betul, encik, puan atau kak, boleh ubah mood keseluruhan perbualan tau. Sama juga dengan ungkapan ajaib macam terima kasih atau minta maaf. Mungkin nampak kecil, tapi inilah tapak untuk kita bina rasa hormat. Okey, tadi kita cakap pasal apa yang kita sebut. Sekarang, jom kita masuk bab yang lebih senyap, tapi impak dia, sangat besar. Bahasa tanpa kata. Muka kita ni percaya tak? Ia macam skrin untuk emosi kita. Satu senyuman yang ikhlas atau dahi yang berkerut sikit, kadang-kadang mesejnya lagi kuat daripada perkataan. Ia boleh sokong atau ia boleh lawan balik apa yang mulut kita cakap. Lepas tu, mata kita. Orang kata mata tu tingkap jiwa. Betul sangat. Satu pandangan je boleh bawa 1001 maksud. Terkejut, risau, curiga, marah, semua ada. Kadang-kadang mata ni lagi jujur daripada mulut kita sendiri. Tangan kita pula macam mana? Gerak-gerik tangan ni bukan saja-saja tau. Dia macam highlighter. Dia tolong tekankan point, dia tolong lukis gambaran buat apa yang kita cakap tu jadi lagi hidup dan lebih senang orang faham. Akhir sekali, postur badan kita secara keseluruhan. Cara kita berdiri, cara kita duduk, cara kita bergerak, semua tu menghantar isyarat.
Ia menunjukkan kita ni yakin ke tak, terbuka ke tak untuk berbual. Jadi kita dah cover macam-macam kan? Dari definisi, cara cakap dengan budak-budak, dengan orang dewasa, bahasa lisan, bahasa badan. Sekarang ni masanya untuk kita gabungkan semua ni. Jadikan ia sebahagian daripada diri kita. Kalau nak simpulkan, ada satu benda je yang paling penting untuk kita ingat. Kesantunan ni kita tunjukkan melalui dua cara utama. Satu, melalui apa yang kita cakap. Dua, melalui apa yang badan kita buat. Dan yang paling penting, dua-dua ni kena selari, kena sync. Jadi ingat ya, benda ni bukan setakat nak nampak sopan atau nak jadi orang baik je. Tak, matlamat dia jauh lagi besar. Ia tentang membina jambatan kefahaman, mewujudkan keharmonian dan yang paling penting, nak tunjuk rasa hormat yang betul-betul ikhlas pada setiap orang yang kita jumpa. Sebelum kita habis, saya nak tinggalkan satu soalan untuk anda fikirkan. Daripada semua yang kita bincangkan tadi, mungkin pujukan yang lembut atau sekadar memberi senyuman yang ikhlas, yang mana satu agaknya anda nak cuba amalkan hari ini? Cuba je dan tengok apa perbezaannya. Terima kasih sebab luangkan masa.